dengan tumpuan di negara ini pastinya di Batu Cave. Mereka berhimpun seawal 5 pagi untuk menyertai perayaan tahunan ini. Untuk laporan terkini, kita bersama Puspavati Ramlu di Batu Cave. Silakan Puspa. Bilangan penganut agama Hindu serta pengunjung semakin meningkat sejak tengah hari tadi dan kawasan untuk pejalan kaki yang lebih luas yang disediakan oleh pihak pengurusan kuil Batu Cave juga membolehkan berjalan kaki mempunyai ruang yang lebih luas untuk berjalan dengan selesa tanpa perlu berasak-asak, tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan masih banyak lagi kawadi yang sedang diusung masuk oleh penunai-penunai nazar dan ia dijangka akan berlangsung sehingga malam nanti. Suasana begitu meriah ketika ini dan keadaan cuaca yang begitu baik seolah-olah menaikkan semangat mereka untuk menaiki tangga setinggi 272 anak tangga dan menaikkan nazar dan bersembahyang di Batu Caves ini. Bersama saya ketika ini Presiden MIC Datuk Seri Ehsan Velu. Datuk Seri, sebelum ni ada ura-ura mengatakan bahawa tidak ramai yang akan berkunjung ke Batu Cave, Datuk Seri. Jadi bagaimana Datuk lihat? Ini sekarang sudah jadi kebiasaan lah. Hantar SMS kepada orang buat ni buat itu semua. Tetapi rakyat jelata terdengar dia punya arahan. Dia bukan tuan besar untuk bagi arahan. Mereka mempercaya dalam Tuhan. Jadi oleh kerana itu semuanya beratus-ratus ribu datang ke Batu Caves daripada semalam. Seperti apa saya dapat tahu iaitu 1 juta lebih penganut Hindu sudah ada di Batu Caves untuk mengadakan sembahyang. Saya harap juga mereka sudah tahu kerajaan ini telah memberi cuti kepada mereka. Yang Mahmud Datuk Seri Perdana Menteri Abdullah Mahbadawi sudah menerima permintaan daripada MIC bagi cuti kepada Belia Persekutuan dan juga Belia Persekutuan Putrajaya. Saya percaya ini menjadi satu tanda yang baiklah kepada penganut-penganut Hindu di seluruh negara. Datuk Seri, setelah meminta selama lebih 20 tahun, akhirnya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya berjaya mendapat cuti untuk perayaan Thaipusam. Jadi, adakah MIC juga sedang berusaha untuk mendapat cuti pada perayaan Thaipusam di negeri lain pula? Saya tahu lebih dari 20 tahun kita memohon untuk mendapat cuti Thaipusam. Tetapi kita ucap terima kasih oleh kerana dalam permintaan kita berjaya dalam beberapa banyak negeri. Pada akhirnya saya minta Perdana Menteri untuk memberi cuti di sini. Ini bagus. Kami terima kasih kepada Yang Amat Berhormat. Walau bagaimanapun minggu yang lalu saya juga telah bincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Negeri Melaka. Minta beliau menimbang untuk memberi cuti kepada kaum Hindu pada hari Thaipusam. Beliau mau juga memberi kelulusan, tetapi saya dapati dalam tiap-tiap negeri mereka ada had berapakah cuti boleh diberi oleh kerajaan negeri. Sekarang kerajaan negeri Melaka sudah sampai ke tahap yang mereka boleh menimbang. Oleh kerana itu mereka kena mohon kepada kerajaan pusat untuk mendapat 1 hari lebih. Saya minta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri memohon kepada kerajaan pusat jikalau dapat jadilah Thaipusam pada negeri Melaka tahun akan datang hari cuti. Terima kasih Datuk Seri Ehsan Velu, Presiden MIC. Dan untuk pengetahuan anda, Thaipusam adalah sambutan penganut Hindu untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewa Murugan di atas doa-doa yang telah dimakbulkan. Dan setiap kawadi yang diusung ini juga mempunyai makna tersendiri dan mempunyai nilai keinsafan yang begitu tinggi. Dan walau apa pun bentuknya, tujuannya adalah sama, iaitu untuk mendapatkan kesejahteraan bagi hidup masing-masing. Dan biarpun begitu ramai pengunjung, keadaan nampaknya begitu terkawal dengan kehadiran lebih 1,000 anggota keselamatan untuk mengawal keadaan. Dengan itu nampaknya sekian dahulu laporan daripada saya, Puspavati Ramlu dari Batu Cave, kembali ke Seri Pentas. Terima kasih Puspa. Tidak kurang meriahnya sambutan di Pulau Pinang. Penganut agama Hindu ini berkumpul di kuil Sri Bala Tandayu Tabani di Jalan Air Terjun sejak 5 pagi tadi. Jalan utama di hadapan pekarangan kuil yang ditutup sepanjang 5 km mula dibanjiri kira-kira 50,000 orang penganut dan pengunjung. Bilangan ini dipercayai terbesar melebihi jumlah tahun sebelum ini. Seperti biasa, kavadi berwarna-warni yang dibawa penganut menjadi tarikan utama.
Tidak mengira tua atau muda, mereka bertekad menunaikan hajat dengan membawa kavadi. Ada yang membawa susu belanga dan mencucuk lidah dan dahi sebagai simbol merentasi kesusahan demi mendapat rahmat. Mereka turut mendaki ratusan anak tangga berlengkuk ke kuil di atas bukit ini. Pelibatan masyarakat Cina dalam perayaan ini membuktikan negara ini masih kaya dengan konsep majmuk yang dibanggakan. Manakala pelancong asing yang datang dari pelbagai negara melahirkan rasa kagum. The festival is very interesting, very fascinating, very colorful for us. And this is the first time that we are here to see this. And I think it's really a very different world, you know, from where we are coming. We are coming from Europe. And so this is very different. The noise, the music, and especially the piercing, this is very, very interesting. Makanan tengah hari percuma turut dibekalkan kepada penganut. Sejuta orang dijangka memenuhi pekarangan kuil apabila pedati utama mula berarak petang ini. Selain di India dan Singapura, sambutan Thaipusam di Malaysia dikatakan antara yang paling unik dan terbesar. Justru tidak hairan ia menarik kedatangan pelancong dari seluruh dunia ke Malaysia untuk menyaksikan perayaan ini dengan lebih dekat. Perayaan Thaipusam kini termasuk dalam aktiviti pelancongan negara. We want to see the Thaipusam festival. We want to photograph. So how do you find this festival? We find it very interesting. We went to Thaipusam in Singapore, but this is the biggest, so we wanted to come here. Kebanyakan mereka juga bukan sahaja tertarik dengan keunikan perayaan, malah kagum dengan keberanian mereka yang membawa kavadi. It's a life experience to see this, yeah. I think I will never forget. Yeah, it's very impressive, yeah. Selain pelancong asing, rakyat Malaysia dari masyarakat bukan India juga tidak melepaskan peluang menyaksikan perayaan ini. Even though I'm a Chinese, I got nothing to do with Thaipusam, but I'm interested to know more about our culture, especially our own culture.